Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam siri Wacana Minda UIA. Pada kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis yang berkisar beberapa dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu meninggalkan salat. Diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ibn Abdullah, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bainal 'abdi wa bainasy syirki tarkus salah. Daripada Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, had sempadan antara seorang hamba dan syirik adalah meninggalkan salat. Daripada hadis ini kita dapat fahami bahawasanya besarnya peranan salat di dalam Islam, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menggandingkan besarnya dosa syirik itu, besarnya dosa meninggalkan salat itu adalah dengan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang ini ataupun salat itu adalah satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Perkara yang membezakan di antara seorang itu muslim ataupun tidak muslim adalah mendirikan salat. Sekiranya salat diambil ringan ataupun diambil mudah dengan menganggap ia adalah sebagai satu perkara yang komplementari, yang bersifat tambahan, sekiranya rajin, sekiranya ada waktu baru nak sembahyang, baru nak salat, maka ini adalah satu perkara yang sangat berbahaya, tuan-tuan. Di dalam kubur diriwayatkan di dalam beberapa hadis bahawasanya seseorang itu apabila ditanyakan tentang urusan salat, apabila selesai urusan salat, apabila lulus bahagian salat, maka insya-Allah bahagian-bahagian yang lain juga akan turut lulus. Tetapi apabila tersangkut, tidak dapat menjawab ataupun bahagian salatnya itu gagal, maka perkara-perkara yang lain juga akan menjadi gagal. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya salat merupakan satu perkara yang besar, sehingga kan juga disebutkan di dalam hadis as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang bagi agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Maka bagi kita orang Islam, membezakan antara kita dengan orang bukan Islam ialah salat. Maka marilah sama-sama kita menjaga salat kita. Bukanlah salat itu secara part time, tetapi salat itu mestilah on time, pada waktunya, tidak pada waktu yang kita rasa kita ingin salat. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pedoman kepada kita dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.